tangan saya sekarang ni adalah 10 dinar emas. Ramai yang confused, mereka ingat 10 dinar ni sama dengan 10 gram. Kalau tuan-puan nak tahu, 10 dinar dengan 10 gram, beza dia bagai langit dengan bumi. Kenapa saya cakap macam ni? Yang pertama, dari sudut gram. Kalau tuan-puan nak tahu, 10 dinar di tangan saya ni, berat dia bukanlah 10 gram, tapi berat dia 42.5 gram. Jadi, dalam public good ni tuan-puan, produk emas yang mana lagi berat gram dia, itulah yang lagi untung dan lagi mahal dia punya harga. Contohnya, kalau tuan-puan tengok 10 gram di tangan saya ni, harga dia sekitar 4,000 lebih sahaja. Tapi kalau yang 10 dinar di tangan saya, harga dia hari ni dah nak cecah sampai RM20,000. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, sebenarnya ada banyak manfaat bila kita dah mula menabung emas. Salah satu manfaat dia adalah tuan-puan boleh hilang sikap boros dalam berbelanja. Kalau dulu tuan-puan nampak duit, rasa nak berbelanja. Bila tuan-puan dah mula simpan emas, dapat duit, tuan-puan rasa nak tambah simpanan supaya one day tuan-puan berjaya keluarkan 10 dinar yang harga dia lebih kurang RM20,000. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa berminat nak menabung emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, tuan-puan boleh isi sahaja beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan? Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan? Teruskan follow saya.